Sejarah perpisahan Singapura dari Malaysia. Hari ini, Singapura adalah sebuah negara maju, pusat ekonomi dunia dengan pelabuhan dan lapangan terbang bertaraf antarabangsa. Tapi tahukah anda, negara ini sebenarnya pernah menjadi sebahagian daripada Malaysia. Namun, kerana pelbagai sebab, mereka akhirnya berpisah pada tahun 1965. Tapi bagaimana semua ini berlaku? Mari kita kembali ke masa lalu. Singapura bukanlah sebuah pulau yang tiba-tiba muncul dalam sejarah moden. Pada abad ke-14, Singapura dikenali sebagai Temasek, sebuah pelabuhan kecil yang menjadi persinggahan pedagang dari China, India, dan Timur Tengah. Menurut legenda, seorang pangeran dari Palembang bernama Sang Nila Utama singgah di pulau ini, melihat seekor singa, dan menamakannya Singapura, yang bermaksud Kota Singa. Namun, pada abad ke-16, Kesultanan Melaka jatuh ke tangan Portugis, dan Singapura kehilangan kepentingannya. Pulau ini kekal sunyi sehinggalah tahun 1819, apabila seorang pegawai British bernama Sir Stamford Raffles tiba dan melihat potensi besar Singapura sebagai pelabuhan perdagangan. British menjadikan Singapura sebagai pelabuhan bebas cukai, menyebabkan ekonomi pulau ini berkembang pesat. Ramai pedagang dan buruh dari China, India, dan Kepulauan Melayu datang berhijrah ke sini untuk mencari rezeki. Namun, penjajahan juga membawa cabaran. Pada tahun 1942, Jepun menawan Singapura semasa Perang Dunia Kedua, menandakan salah satu titik terendah dalam sejarah pulau ini. Selepas perang, British kembali berkuasa, tetapi penduduk Singapura mula menuntut pemerintahan sendiri. Pada awal 1960-an, pemimpin Singapura Lee Kuan Yew percaya bahawa penyatuan dengan Malaysia adalah langkah terbaik untuk kestabilan ekonomi dan politik. Namun, penyatuan ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ketegangan mula timbul antara Malaysia dan Singapura dalam beberapa aspek. Aspek pertama ialah politik. Lee Kuan Yew memperkenalkan konsep Malaysian Malaysia, menekankan kesamarataan semua kaum, yang bertentangan dengan dasar keistimewaan Melayu di Malaysia. Aspek kedua ialah ekonomi. Singapura mahu ekonomi terbuka, tetapi kerajaan pusat Malaysia mengutamakan perlindungan kepada industri tempatan. Dan aspek ketiga pula ialah ketegangan kaum. Rusuhan kaum meletus pada 1964, menandakan hubungan yang semakin retak antara dua pihak. Akhirnya, ketegangan ini mencapai kemuncaknya. Pada 7 Ogos 1965, Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman, membuat keputusan mengejutkan, Singapura akan dikeluarkan dari Malaysia. Keputusan ini dibuat untuk mengelakkan konflik lebih besar antara kedua-dua pihak. Pada 9 Ogos 1965, Parlimen Malaysia meluluskan Akta Pemisahan, dan Singapura secara rasmi menjadi negara merdeka. Lee Kuan Yew, yang pada awalnya mahu Singapura kekal dalam Malaysia, tidak dapat menahan emosinya. Dalam satu sidang media yang kini menjadi ikonik, beliau berkata, "Ini adalah momen yang menyakitkan bagi saya, seumur hidup saya percaya pada penyatuan dan perpaduan rakyat dua negara ini. Tetapi, keputusan telah dibuat. Singapura kini sendirian." Walaupun berpisah, Singapura bangkit dengan cepat. Di bawah kepimpinan Lee Kuan Yew, Singapura membangunkan ekonominya, menjadikannya salah satu negara terkaya di dunia. Hubungan dengan Malaysia juga beransur pulih. Walaupun terdapat cabaran dan persaingan, kedua-dua negara kekal sebagai rakan dagang utama hingga ke hari ini. Sejarah pemisahan Singapura dari Malaysia adalah kisah yang penuh dengan pelajaran tentang politik, ekonomi, dan perpaduan kaum. Ia mengingatkan kita bahawa setiap keputusan besar dalam sejarah datang dengan pengorbanan dan akibatnya sendiri. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa like, share, subscribe untuk lebih banyak konten menarik. Terima kasih.